soalan saya, bakpo Kelantan ni walaupun kita dah 21 tahun pas memerintah Kelantan, tapi tetap didiskriminasi oleh kerajaan persekutuan hingga kita tak mendapat rating minyak. Itu soalan yang pertama saya lah. Yang keduanya, cepat. Berkenaan Ordinan Darurat 1969. Kerajaan Malaysia melalui Datuk Seri Najib bercadang dah umumkan bahawa Ordinan Darurat 1969 akan dimasukkan. Ordinan Darurat ni berkenaan 3 batu natika. Jadi atas sebab apa lagi Kelantan tak dapat rating minyak? Sebab undang-undang yang kata Kelantan tak layak ni dah dimasukkan. Kemudian tuntutannya, kita nak kena mengenai saya, tapi anak Kelantan ni dia nak komen sikit. Ni royalty ni. Sebagai anak Kelantan, kalau boleh lah Datuk Nazri ni dia orang kuat kerajaan ni. Sebagai orang Kelantan, itu hak negeri Kelantan tu. Patut dapat 600 juta setahun. Kalau Terengganu dibagi, kenapa Kelantan tak dibagi? Tapi sebagai anak Kelantan ni, Datuk Seri, minta maaf lah. Sebagai anak Kelantan, saya kata patut berdiri anak Kelantan. Tapi kalau Datuk PAS, parti PAS belanja, tak apa. Buat satu komiti untuk belanja duit tu, bubuh saya jadi chairman, garanti. Boleh belanja untuk pembangunan. Datuk Seri pun boleh masuk dalam komiti itu. Kawal duit ni kita belanja untuk negeri Kelantan. Kalau jalan berubah tu takut belakang. Tak ada jalan, buat jalan belakang.